Hai, aku perhati je. Scroll sikit keluar Proton Saga MC3. Scroll sikit keluar Proton Saga MC3. So korang pun tahu sekarang ni Proton tengah hype lah. Diorang tengah nak keluarkan Proton Saga MC3 yang baru ni. Dengar cerita pertengahan tahun ni. Sekarang dah bulan 7. Aku tak tahulah dah keluar belum. Tapi aku bukan nak cerita sangat pasal kereta Saga tu. Aku nak cerita pasal dia punya transmisi ataupun dia punya gearbox lah. Yang aku tengok ni lah, gearbox untuk Saga MC3 ni, dia masih mengekalkan dua variasi yang sebelum ni, iaitu 480 dan juga 5MT. Kenapa diorang masih kekalkan gearbox 480 ni? Aku boleh nampak sebab gearbox 480 ni ataupun automatic dia lebih tahan lasak lah ataupun tahan lama, dan juga dia punya kos baik pulih gearbox pun mampu milik. Dan lagi satu, dia tengok kebanyakan antara kita yang lebih yakin dengan gearbox 480 berbanding dengan CVT. Tetapi dengar cerita Proton akan keluarkan juga Saga generasi baru hujung tahun ni, dan kedengaran diorang akan menggunakan sistem CVT yang barulah. Baru macam mana aku pun tak tahu. Proton tak announce lagi. So kepada korang, kalau ada masalah gearbox lah kan, ataupun lepas ni menggunakan Proton Saga MC3 ni ada masalah ataupun nak servis gearbox korang boleh datang kat kita orang di Transmatic Automotive, dan jangan lupa follow Mechanic Transmission.